Berita terbaik untuk pertahanan Malaysia, terutama kepada mereka yang nak sangat lawan penyeludupan ataupun nak menentang kehadiran Rohingya secara haram lah. Jadi hari ini Ketua Pengarah APMM mengumumkan bahawa kerajaan akan membeli beberapa aset baru dan penting untuk agensi penguatkuasa maritim Malaysia APMM. APMM ni kalau korang nak tahu, dia macam ibarat polis dekat laut, bertanggungjawab menentang segala ancaman pencerobohan dan juga penyeludupan di laut Malaysia, seluruh negara termasuk zon ekonomi eksklusif Malaysia yang terletak kira-kira 200 batu nautika daripada pesisir pantai Malaysia. Daripada pesisir pantai sampailah 200 batu nautika. Jadi antara pengumuman-pengumuman penting hari ini, di mana dua buah kapal sokongan pelbagai misi FMS kita ini sedang dibuat di Turki, di mana kapal pertama dijangka akan mula menjalani ujian laut pada Oktober dan akan datang balik ke Malaysia pada Disember. Dan selepas tiba di Malaysia pada Disember akan menjalani pemeriksaan akhir sebelum ditauliahkan untuk berkhidmat untuk APMM. Selain itu juga, APMM akan mendapat 4 buah helikopter AW189 dan juga 23 buah bot bagi membantu memantapkan lagi kekuatan APMM dalam mengawal sepadan negara. Selain itu juga, kapal APMS kedua, kapal sokongan pelbagai misi yang kedua, telah dijangka akan siap pada 2028. APMS ni dia sama macam MRSS, dia kapal induk untuk APMM, sama peranan, sama style, sama misi, iaitu bertanggungjawab menjadi kapal mothership, kapal logistik, supaya APMM ni kalau dia nak round, dia boleh round lebih lama, dan juga dia tak perlu lagi ulang-alik ke pelabuhan untuk isi minyak sebagainya. Dia duduk kat tengah-tengah tu macam RNR, isi minyak, and dia terus meronda macam biasa. Dan juga APMS ni juga kapal dia agak besar sizing dia. Kalau siapa yang tengok hari tu dalam pameran DSA, jadi kapal ni akan bantu memantapkan lagi APMM punya kekuatan lah. Dan APMM punya plan adalah mereka nak beli lebih kurang 3 biji kapal. Jadi ini adalah perkembangan terbaik dalam 3 tahun ini. Selain itu juga, kita juga akan menunggu lagi 2 buah kapal peronda OPV kelas Tun Fatimah yang ketika ini dikabarkan sedang dibuat di Pelabuhan Kelang. Jadi semakin kuat APMM, semakin kuat pertahanan laut Malaysia, dan kita doakan agar urusan pembelian ini dipermudahkan. Jadi itu sahaja daripada saya. Boleh follow, like dan share. Kita jumpa lagi video akan datang.